Okey, belakang saya ni dia mesin padi 1545 lekat. Tak tahu macam mana dia boleh lekat. Mungkin dia terjun kubang lubang yang mungkin dia terjun kubang lubang yang tak ada nak keras tanah bawah tu. Sebab tu dia lekat. Kita tengok belakang ni kan. Tapi dia bukan lekat di tepi batas bendang, dia lekat di tengah bendang. Dia lekat di tengah. Tapi tengok pun tak sampai tepi batas pun dia lekat. Selalu yang tang corner kan lekat, ataupun kepala corner tu dia lekat. Tapi yang ni dia tak sampai tak lekat, dia lekat dah. Dia tengah petok pun dia lekat. Tak tahu dia lekat siapa. Mungkin dia kubang-kubang kot. Tapi ayak ada. Ayak ada banyak sebab hujan. Lah ni musim hujan. Okey, memang ayak dalam bendang banyak. Ayak dalam bendang banyak. Okey, ayak dalam bendang pun banyak. Tengok mesin padi pun elok kan, ada kabin. Ada kabin tak tahu ada aircon ke tak. Nampak je ada aircon, nampak ada macam motor aircon tu kan. Tapi tak tahu lah ada aircon ke tak ada kan. Nampak tengok raya pun tak pernah nampak, tapi rasa macam ada aircon lah. Sebab ada motor kipas aircon tu. Ada aircon ke? Tapi dia lekat dua-dua track. Tengok jam dia tu macam sangkut tinggi dah, tapi tak boleh, dia sangkut bawah. Sangkut track jadi junam. Dia tu cerai pacak. Mungkin dia tarik pakai kayu kot, ataupun nak tarik ke track pun ada ni. Tengok track ada. Mungkin nak tarik pakai track ke, nak pakai kayu ke, kita tak tahu lah. Okey. Sebab dia lekat 1545 kot. Tapi yang tang body tepi tu nampak macam steel. Tu tang tepi tu kan, nampak macam steel lah. Okey. Tapi tengok cat pun duk elok lagi. Nampak cat pun duk elok ni. Dia tak, orang tepat dia tak pudak. Dia nampak elok. Cuma dia lekat, dia tak boleh nak ambil habis. Ni ada lagi padi tengah kan. Tengok dia setengah tu, tengok tak ada nak habis padi. Sayang oh. Orang tak ambil kan, nak buat macam mana? Si padi dah kerja lekat. Tu orang kata kan susah payah nak buat padi ni macam ni lah. Dia dugaan dia. Padi dah buat, kira dah nak ambil dah. Lalu nak menuai padi pula, dan mesin padi pula lekat. Itulah dugaan dia buat benda ni kan. Dugaan lain pun buat benda pun ada lagi. Cabaran-cabaran lain kan. Datang yang makhluk perosok pokok padi tu pun ada lagi kan. Cabaran-cabaran lain pun ada lagi lah. Kena cuaca kalau banyak lagi. Tapi yang untuk cabaran waktu nak ambil padi ni macam ni lah. Kalau nak potong pokok padi tu, nak menuai hasil padi tu, tengok dia lekat lah, mesti boleh lekat. Lepas tu tak boleh nak ambil padi. Lepas tu dia jadi terlekat, dia jadi sangkut lah masa tu kan. Masa tu dia jadi tak tentulah. Sebab kita nak kena selamatkan mesin padi dulu. Selamatkan mesin padi baru boleh jalan gerak balik. Itu baru dia boleh potong balik pokok padi. Dia ambil masa sikit lah. Tapi kalau musim kering, dia tak jadi tepung talam, dia kering merah elok, dia mungkin boleh ambil cepat lah pokok-pokok padi ni semua. Mungkin dalam sepetok tu, ikut keluasan tanah, mungkin sepetok tu dalam sejam mungkin boleh habis dah. Bergantung kepada keluasan petok jugalah, keluasan petok padi kan.